Hey guys. So hari ni first day pergi ke bazar. First day aku dah pergi. Aku tak lah plan nak pergi ke bazar, tapi sebabkan anak aku request. Yang kecil tu dia puasa hari ni, jadi dia request dia nak kuih seri muka. Aku pun keluar lah cari. So hari ni pergi kedai-kedai, aku jumpa ni lah seri muka. Bukan seri muka, aku beli tepung pelita lah. Tepung pelita yang aku kedai ni 4 ringgit. Yang lain punya kedai semua 5 ringgit. Ada aku kuih tepung pelita, kau pergilah apa benda kedai pun rasa dia macam gitu. Lepas tu aku ni lah anakku nak kuih seri muka, jadi beli kuih seri muka dengan kuih lopeng. Tu nak cari tu tak adalah susah. Cuma aku rasa kuih tu agak pricey lah, because of dia punya kuih seri muka tu besar pemadam bendera je. Kau tahu tak pemadam bendera? Dulu main tekan-tekan menang dapat bendera, dapat pemadam tu. Ada satu je lah. So dalam satu pack tu ada 4. Kau jual RM3.5. Kalau beli 3, RM10. Kalau satu RM3.5. Jadi sebabkan anak aku request, sebab kedai kau je yang jual, dah aku beli lah. Dia bukanlah aku rasa kuih tu tak patutnya pricey, tapi sebab dia terlampau kecil untuk kau jual RM3.5. Atau aku beli RM5, tapi dia besar dalam kuih talam tu kan. Besar. Aku ada kok video pasal benda tu, kau boleh cari lah. So macam itulah. Aku rasa kita nak berniaga lah, tapi jangan terlampau menekan. Tapi aku rasa mungkin sebab kuih sekarang ni tak ramai orang buat, jadi kau ni third party atau wakil atas wakil, jadi kau pun nak ada untung sikit, 20 sen 50 sen. Jadi aku pun tak ada nak marah. Bukan nak marah, tapi aku rasa benda tu a bit pricey. Tapi tak tahulah pendapat korang macam mana kan. Apa pun total damage hari ni RM14 saja, sebab aku pergi seorang. Kalau aku bawa budak-budak ni, kalau aku bawa rumah aku, mungkin banyak lagi lah. Korang beli apa hari ni? Ciao.